Lepas tu Ustazah Asmarul kata kalau anak tumpahkan air tu semua daripada Allah. Kalau kita anggap daripada Allah, kita akan senyum. Kan kadang-kadang kita dah penat kan, tiba-tiba nak tumpah air. Oh, hangin. Kan tengah penat ni tiba-tiba nak tumpahkan air. Hangin betul waktu tu kan. Ya. Kalau ibu-ibu kat luar sana kan rasa kan macam kita tu balik kerja penat kan. Bayangkan balik kerja buka pintu dengan kadang-kadang rumah bersepah, tak sempat kemas kan. Lepas tu anak pula nangis, anak tantrum, lepas tu anak tumpahkan air. Oh, masa tu rasa macam ya Allah, hangin betul lah. So macam mana masa tu nak masa tu bab sabar saya tak aplikasikan pada anak. Oh, sabar pada suami. Ya, saya sabar pada suami, pada saya sabar kesusahan bisnes semua. tapi saya tak aplikasi pada anak. Itu benda yang saya terlepas pandang. Ya Allah. Ustazah semasa sebut macam mana kalau apa-apa je yang berlaku dengan anak tu? Semua daripada Allah. Semua daripada Allah menyebabkan daripada Allah pernah tak baik. Kenapa kita nak marah kan? Daripada Allah tak pernah tak baik. Semua baik. Kita je yang anggap benda tu tak baik. Daripada Allah semua baik. Tak pernah, walaupun kita rasa benda tu tak baik, tapi tetap baik. Cuma kita belum nampak hikmahnya. Okey. Itu Ustazah Asma Harun pernah cakap. Benda tu saya pegang lah. InsyaAllah besar pada Ustazah Asma Harun. Dan bila saya buat live kan, saya suruh semua ibu-ibu dengarlah ceramah. Nak jadi macam jadi ibu baik. Dengan ceramah Ustazah Asma Harun. Pasal apa ni, macam nak handle anak. Ya. Macam syurga seorang isteri, syurga seorang ibu. Banyaklah pasal tu. Tapi sekarang ni saya banyak join tadabbur. Nak jadikan hati kita lebih tenang, tadabbur lah. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. InsyaAllah banyak dapat. Kita akan memandang hidup ni dengan satu sudut yang berbeza. Kalau kita belajar tadabbur Al-Quran lah. Sebelum ni kita rasa macam ujian Allah bagi tu sangat berat. Tapi sebenarnya tak. Sebab nak capai syurga tu memang mahal. Jadi dia punya cabaran tu memanglah mahal kan.